beliau nak tengok kesan stres terhadap kesuburan lelaki melalui testis tikus. Ini ialah Dr. Faizul Jaafar. Kajian Dr. Faizul banyak memahamkan kita mengenai hormon-hormon otak yang mempunyai kaitan rapat dengan kesuburan lelaki seperti phenixin dan juga KIS, peptin ciuman. Dengan kolaborasi di antara Jabatan Biokimia Fakulti UKM dengan Hospital Chancellor Tuanku Mukhris, saya berpeluang tengok mereka buka booth tempoh hari. Dan dekat situ ada banyak yang saya belajar dan siap tengok sperma di bawah mikroskop lagi. Dan untuk pengetahuan, Fakulti Perubatan UKM memang sekarang tengah cari sukarelawan untuk mencuba suplemen kesihatan vitamin E yang diperoleh daripada kelapa sawit. Jadi korang boleh tengok maklumat kajian klinikal tu dekat sini, dan kalau korang berminat korang boleh join. Sambung kepada kajian Dr. Faizul tadi, salah satu kajian yang mereka laksanakan melibatkan model haiwan menggunakan tikus Sprague Dolly yang muda. Yang mana kalau ikut usia tikus ni bersamaan dengan usia manusia 18 hingga 20 tahun. Tikus-tikus ni didedahkan dengan satu model stres yang dipanggil sebagai Chronic Unpredictable Stress, CUS, selama 28 hari. Dan sepanjang tempoh 28 hari ni, mereka didedahkan dengan macam-macam bentuk stres seperti kekurangan air, keadaan sangkar yang sejuk dan sebagainya, menyebabkan badan tikus-tikus ni jadi sangat stres. Dan kalau kita tengok hormon stres dalam badan mereka iaitu kortikosteron sangatlah meningkat kalau dibandingkan dengan tikus normal yang tak stres dalam kajian ini. Para penyelidik dalam kajian ni kemudian membandingkan beberapa aspek kesuburan. Yang pertama dari segi kualiti air mani. Mereka mendapati yang tikus yang stres menghasilkan air mani dengan sperma yang lebih abnormal dibandingkan dengan tikus yang normal. Ada sperma ni yang tak ada kepala, ada ekor yang bengkok, siap ada sperma yang ada dua kepala terus. Selain tu, terdapat perubahan anatomi yang sangat ketara pada tikus yang stres, iaitu pada satu struktur seminiferous tubule yang berada dalam skrotum semua mamalia. Di mana tikus yang normal, dia akan ada seminiferous tubule yang bulat. Tapi tikus yang stres ni, dia punya seminiferous tubule menjadi memanjang dan juga membesar. Secara keseluruhannya, kajian mereka menunjukkan bahawa sebenarnya ada kesan yang sangat negatif terhadap stres dan juga kesuburan tikus. Aplikasi pada manusia macam mana? Dr. Faizul bercadang untuk laksanakan kajian ni dekat manusia pula. Dan sebenarnya benda ni satu concern yang besar. Ikut kajian rintis yang Dr. Faizul sendiri laksanakan, satu daripada 10 orang yang berusia antara 18 hingga 30 tahun mempunyai kualiti cairan air mani yang rendah seawal usia mereka 20 tahun. Kajian selanjut yang Dr. Faizul mungkin akan laksanakan ialah satu intervensi untuk membandingkan tahap kesuburan lelaki yang normal dan juga lelaki yang stres. Dan kalau ada dana dan juga bajet penyelidikan yang mencukupi, mungkin mereka akan ada intervensi untuk mengatasi masalah ini. Pesanan untuk para lelaki, tolonglah jaga stres anda sebab dia memang boleh ganggu kesuburan. Uruskan tekanan dekat tempat kerja, stres berkaitan kewangan dan juga masalah hidup anda dengan baik. Dan stres ni bukan sekadar psikologikal dalam kepala kita sahaja, dia juga melibatkan badan kita. Badan kita memang akan alami stres yang kita sendiri mungkin tak perasan. Stres tersebut boleh ada dalam bentuk diet, makan yang tak sihat, boleh ada dalam bentuk rehat yang tak mencukupi dan juga kurang senaman. Jadi kena buat benda-benda ni. Kena banyak bersenam, kena makan yang sihat, kena rehat yang mencukupi untuk memastikan badan anda tidak mengalami bebanan stres secara fisiologi. Jadi jaga kesihatan anda, urus stres anda untuk jaga kesuburan anda.